kat anak dia lah. Saya punya keputusan tu memang dah muktamad lah. Buat apa saya nak ada suami yang macam ni? Curang dengan isteri sendiri. Lagi satu, dia punya perempuan simpanan pun dah mengandung orang kata. Bohong. Macam ni, ya betul memang saya rapat dengan wanita tu. Tapi itu pun sebab isteri saya ni sibuk sangat dengan kerja dia. Sampaikan dia lalai jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri dan gagal jadi ibu yang baik. Episod ke-10 drama Berseri Bahagia Yang Tertangguh, kita dapat melihat hubungan Hana dan suaminya nak ke penghujung dah. Bila mereka dah pun ke mahkamah untuk macam nak menyelesaikan rumah tangga mereka dah. Yang susahnya pasal hubungan diorang ni sebab ada anak. Jadi Zakwan rasanya macam nak mendapatkan hak penjagaan anak dia lah. Lepas tu kalau kita tengok dari sisi Hana ni, dia memang nak tamatkan terus perkahwinan dia dengan Zakwan. Memang dia tak boleh tahan dah dengan Zakwan. Saya sebenarnya nak tahu juga backstory kenapa dia orang kahwin ni sebenarnya. Apa yang membuatkan mereka jadi bersama. Sebab selalu saya tengok drama macam ni, kalau dua pihak tu tak suka satu sama lain, atau satu pihak tu macam curang ke, ada perempuan lain ke, better tak payah kahwin lah, tak perlu meneruskan perkahwinan tu kecuali ada kepentingan sendiri. Tapi dalam drama Berseri ni kita boleh nampak lah Zakwan ni macam dah tak ada kerja lah sekarang ni, macam tak ada sumber kewangan sebab dia ni biar hidup. Dia mengharapkan duit dari Hana lah. Tapi ego dia tinggi. Dalam pada macam tak ada kerja tu boleh pula berskandal. Macam tu semualah. Macam seolah-olah dia lah yang menanggung kehidupan Hana tu dan keluarganya. Dalam masa sama kita membawa kepada hubungan Hana dan Armin, yang mana maksud Hana ada macam saya nampak memang dah suka dah siap bawa bekal untuk Armin. Tapi saya tak pasti kalau Hana tahu ke tidak yang mak kepada Armin ni tak menerima dia. Itu ada drama lain lah. Okay. So Hana belum capai puncak bahagia dia lah. Walaupun cerai dengan Zakwan, dia belum lagi bahagia. Dia kena berdepan dengan bakal mak mertua ke kalau jadi kahwin lah. Dia kena berdepan dengan mak kepada Armin yang tak boleh menerima dia. So tertangguh lagi rancangan dia nak berbahagia. Macam tajuk drama ni. Jumpa lagi.